kenalah ada Sharifah. Saya tak pastilah nak awak ada Sharifah. Tak kecil hati kan? Tak ada. Saya tak mudah untuk kecil hati. Yelah. Faham? Aku dah potong steam lah dengan dia tu. Lehat sangat. Penat aku. Kau try lah sampai dapat. Boring. Dia tu baik sangat. Tak ada thrill tau. Kau ni, kau cakap kau nak tolong aku. Kalau kau dapat dia, confirm aku selamat weh. Tolonglah. Dan macam-macam aku dah buat, okay? Still, iman dia tu tak goyang. Susahlah. Now, I nak try lecturer baru tu. Mr. Izman. Sampai hati kau kan? I have an idea. Apa kata you buat sesuatu that mak dia tak suka? Yes? Just imagine, you know? Yeah? Okay. Yeah. Hei! Dia punya riak lah bercakap pasal nasab. Sakit hati Mami dengar tau. Dah lah Cha, tak payahlah. Dah memang Cha dah tak ada jodoh lah dengan dia. Sebab mak dia tu nak ada menantu yang depan dia tu ada Sharifah. Ya Mami, kalau anak dia nak macam mana? Masalahnya anak dia pun tak nak dengan Cha. Tak payahlah Cha, Mami pun tak nak lah ada menantu macam dia. Nanti bila Cha kahwin dengan dia, mak dia tau, mak dia yang kontrol semua. Cha nak macam tu, mak dia kontrol anak Cha. Sebab mak dia tu adalah queen control. Awak tu bila benda syaitan aja, awak tu bila benda syaitan aja. Kak Aisyah, betul juga apa yang Mami cakap tu. Kita pun ada maruah, janganlah sampai macam terlalu dahsyat sangat nak ke dia tu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Duduk sini. Jas, cantik tak? Dapur Umi. Oh, cantiknya cincin. Untuk Umi ke? Memang cantik sangatlah. Bukan untuk Umi. Umi beli untuk Kasih, dia nak bertunang.